orang panggil tu Bermuda Triangle lah. Hincapi, Caicedo dengan Pacho. Bermuda Triangle. Ecuador. Ecuador aku jadi. Ecuador. Dia triangle tu. Oi. Tapi Kenapa Haaland? Kalau yang Arif tengok balik video tu saya kata adalah, saya tak kata Haaland tak perform. Wait a minute. Striker mana kau rasa akan flop di World Cup? Aku rasa Haaland. tiba-tiba ada seorang kat sini. Dia nak jadi lain. Dia kata, "Lebih, I'm different." Polarin. Walaupun top scorer. Top scorer untuk aku adalah Folarin Balogun. 7 to 8 goals. Bayangkan presiden kau datang kata, "The best players like Balogun." Kalau Rodri masuk, kita orang nak beli kan? Kalau Rodri masuk, kita orang nak beli kan? Buadi ganti. Dia takkan masuk Real Madrid lah. tak apa. Aku suka ni. Aku suka Tak apa. statement ni. Waktu video keluar ni, kita tak tahu apa jadi waktu video keluar. Messi sebab tu aku tak sentuh sangat ke Messi. Tak kisah apa-apa. Pundit tu je kat kita macam ni tau. The stats show that Ronaldo's better. Tak asal tak bunyi. Okay. Tak lah. Okay, Google. Ronaldo's better. Lepas tu Wait, awet kau Messi fan. Kau Messi fan. Pembicaraan hari ini melibatkan defendant. Aku, Muhammad Syamil bin Rosli, telah membuat beberapa kesalahan. Adam, kau mengaku kan kau buat kesalahan juga. Dia kata Ronaldo betul. Ronaldo punya. Kita belum masuk lagi kes-kes kita. Tunggu dulu kes masing-masing. Sorry. Naufal, kau Saya mengaku mengaku kesalahan. tak bersalah ya Arif. Saya mengaku tak bersalah ya Arif. Sufi, kesalahan kau? Saya tak minat bola. Tu je. Pada persidangan hari ini, aku akan mainkan untuk korang kita punya prediction hari tu. So, kita start dengan Dark Horse. Adam, kau cakap Senegal Dark Horse. Korang rasa macam mana? Senegal, adakah Adam bersalah ke tak? Aku shout out Aku shout out kat Senegal. Korang rasa macam mana in the end? Senegal, dia sampai, tak salah aku, round of 32 kan? Aku rasa tak Dark Horse tu. Ya, tak Sebab- apa. Sebab tak masuk kalau mati pun kan? Masuk. Berarti- Tapi diorang kalah terus. Dekat Ya. grup diorang biasa-biasa. Tak silap aku, Mane tak perform sangat apa semua. Yang ada ni lah, Ismail Essa boleh tahan. Lepas tu masuk round of 32 terus kalah lawan Belgium. So, Adam, aku bagi kau 6 bulan lah kat penjara. Oh shit. Okay, Aku. Naufal, kau cakap Japan. Oi, Japan ni interesting tak? Kau rasa macam mana Japan? Japan, dia Dark Horse tak? hampir nak dark horse lah. Dia Cuma kena comeback. top order group kan? Ke bukan? Tak, dia Dia second. tak. Netherlands Tak, nombor okay. 1. Aku sebab Almost lah, almost. aku rasa unlucky sebab untuk start pun memang time tu aku punya reasoning adalah sebab dia punya pre-tournament dia antara rekod yang paling bagus lah. Masalahnya aku rasa kesiannya Jepun ni satu grup pun dia dah struggle daripada grup lagi. Sebab grup tu pun grup yang susah. Ada Sweden Netherlands. dan juga Netherlands. Lagi satu tu tak ingat tapi itu yang memang Tunisia. negatif 10 kot. Tunisia. tak Negatif hebat 10 dia rasa kena bantai. So memang susah grup tu. And then dia kalah kat round of 32 kan. Yang lawan Brazil. Yang last minute Martinelli. Kau bayangkan Martinelli. Ya, Martinelli score. Aku rasa that match tu, aku tak rasa pun. Daripada awal, bila dah tahu jumpa Brazil pun, aku dah macam, it's gonna be tough. But Brazil adalah calon juara pun. Tapi, aku geram sebab Jepun kalah dengan begitu sakit kalah last minute dan score dengan ni. Aku ingatkan time tu boleh lah at least sampai ke extra time, tapi tak dapat juga. So, very unlucky lah untuk Japan. Aku rasa Naufal dia 2 bulan. Aku kasih sikit lah. Sebab Japan, waktu group sebenarnya nampak power. Ingat tak kita macam kata, oi, diorang Dia macam lepas. semangat apa semua kan. Tak, dia kalah lawan Brazil macam. Kalah lawan Brazil. Yang lain lepas. So sebenarnya kalaulah dia tak lawan Brazil, lawan tim yang kurang sikit, mungkin okey je. Beza dengan kalau Senegal tadi, Ataupun form lawan je. Brazil tapi di mungkin round 32 ataupun quarter final. Itu lagi better lah pada aku. faham? Lepas dulu round of 32 baru lawan Sebab Brazil kan. jumpa Macam tu tu. awal sangat. Sufi, Bosnia. Ni dia Bosnia. Macam mana Bosnia tu? Herzegovina.
Tapi Bosnia pergi round 32 kan? Pergi. Tapi tak. diorang dekat grup Ingat. nombor 3. Okay tu. Playoff. Pas. Grup diorang dah lah Canada dengan Switzerland. Okey lah. Tapi macam nombor 3. Lepas tu tak adalah perform kan. Kau lebih sikit dari Adam. Kau 7 bulan aku rasa. Tapi lepas tu kalah lawan US tak silap aku. So Tutup Kau rumah. kan? okay. Aku dengan Aiman. Aduh, kita orang dah lah Oh, bermuda. oh. Segitiga bermuda kita orang. Ecuador. Aku dah apa jadi? Ecuador. Triangle. Oi. Tapi aku nak cakap satu. Aku pun ingat Pisang tu tak keluar grup kan. Last game Ecuador kena lawan Germany. Orang ingat macam kalah ada orang. Tiba Ecuador menang lawan Germany. Semua kata kejut lah. Lepas tu masuk Tapi kalau- round of 32. Kalau lawan Mexico, Mel. Yelah kalau Mexico, Quinones tak apa. Kita borak nanti. Tapi Mexico power. Mexico power. Tapi kalau kita dapat tukar topik ni, so siapakah sebenarnya dakwah yang sebenar? Aku rasa mungkin Mexico. Aku rasa mungkin Betul. Mexico lah. Tapi boleh sebab jadi ada tuan satu. rumah punya benefit lah. Aku rasa Paraguay dah host. Ada Itu satu dah lagi hard. orang tak sebut tapi kejut. Cape Verde tu relatif lah. Ikut dia Okay, punya. Loki tapi semua diorang tak ada kalahkan tim mana-mana. Diorang seri group Yelah stage seri. yang kalah. Seri-seri banyak. Aku rasa dah host mungkin Itu dah host. kot. Maybe Mexico. Norway lah. Norway lah. Ya doh. Norway lah. Jauh dah Norway pergi. Norway. Haaland. Ya doh. Korang kata apa? Cuba korang borak ya ni. Dua orang kat bawah ni. Norway tu. orang. Dia Haaland tapi Norway tu. Norway. Ireland tapi Norway. Tu tadi berapa? Aku lagi teruk dari korang. Ecuador. Aku rasa kau teruk tu, Mel. Kat playoff dengan apa dia punya achievement kat World Cup teruk kau kena kan. Sebab Okay. itu tau. Oi. Colombia lagi Okay, tinggi daripada ni. Aku bagi Syamel 7 bulan lah sama dengan Sufi. Semua masuk penjara. Tak ada siapa lagi innocent sekarang ni. Okay. So yang betul-betul gerak host, kita nak kata siapa? Norway. Paraguay. Aku rasa Norway lah. Paraguay masalah dia yang lawan France tu diorang pisang sangat. Diorang main apa je duduk belakang je. Mana macam WWE weh. Yes. WWE. Ya pisang. Tapi lawan Germany lah. Lawan Germany diorang kalah kan. Yang tu power lah. Weh, Norway what a team First Hmm. World Cup tu ada top scorer ke? Top scorer tu yang ke dalam Tinggi, carta kan. Hmm. Dan dia punya score tu, dia punya celebration bapak belagak tu. Tak tipu lah. Oh yang ni. Weh, best lah Teruk. vibe tu. Ah. kau tengok Haaland score, mana dia celebrate dia berjalan macam tu Weh, Lepas tu Aku Aiman rasa- tak ada kat sini. Tapi Gabriel kena satu lagi. Gabriel. Dia ayam-ayamkan weh. Macam tu weh. Dia Sweden sebab tak nampak macam nak menang pun tau. Dia nampak macam relax je. Siapa? Aku Norway. rasa- Norway. Aku cakap apa ni? Kau cakap Sweden. Sorry, Masuk- Norway. Player muda ni, siapa aku tengok nama dia, player muda Norway. Yang tu Musa ke? rasanya. Oh tak. Sejal Deruk Bukan. Sejal ya, Deruk. ya, Main ya. untuk Benfica. Tu ada tim besar nak beli kan. Siapa tak kenal lah. Alright, next. Flop. Kita teruk dah Sufi. Kata Leo Messi dengan Argentina. Final boss. Final. Dia orang tiba-tiba pergi ke final lah macam kita tahu. Itu ingat anak FIFA tu. Tak ada. Dia sebut Kau anak nak FIFA. backup macam tu ke? Kau nak cakap macam tu ke Sufi? Kau punya peguam akan cakap macam tu ke? Anak FIFA. Aku akan cakap macam ni. Ni untuk backup dia aku Waktu aku cakap tu, aku kata aku suruh Messi rehat. Aku ingat, aku tahu tim dia lopak. Betul lah tim dia lopak in the end. Messi tu je yang hebat. Tapi aku ingat Messi akan rehat. Tiba-tiba dia power. I expect Messi power. So tu kesalahan aku lah. Kesalahan aku. Tapi kalau aku lah untuk defend orang, aku rasa satu benda yang agak ajaib lah yang berlaku dekat Argentina adalah jalan diorang tu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Nak semua nak FIFA. Fall yang contoh macam lawan Egypt tu kan. Sumpah tak make sense tu. Untuk aku ni lah sebab aku ingat tau dulu kan zaman-zaman debat aku dulu. Dia kan sama agak debat pun dia ada group stage, dia ada kalah mati tau. Dulu aku ingat waktu zaman debat tu, coach aku lah selalu cakap yang kadang-kadang doa, kita selalu doa ni kadang-kadang kita doa macam doa perform ataupun doa macam tak terlupa ke ataupun bagi preparation yang baru. Tapi aku ingat lagi satu doa yang trainer aku ajar untuk baca adalah untuk ni lah. Untuk doa supaya jalan tu dipermudahkan. Maksudnya kau jumpa tim-tim yang tak hebat sangat, tim-tim yang macam ni untuk pemudahkan kau lah. Argentina memang pada aku mudah sangat jalan diorang tu. Sebab semua tim-tim yang kuat, semua dekat bracket atas. Dia bukan dalam even in the same bracket. Tak tahu lah benda ni ada campur tangan ke tak, aku tak tahu lah. Tapi pada aku jalan dia tu sangat-sangat mudah lah. Sebab tu lah dong. Even suku
Suku lawan Switzerland. Tak make sense lah. Suku lawan Switzerland. Sebelum tu lawan Egypt. Egypt. Kau tengok yang atas. Yang atas France lawan Morocco. Morocco sumpah padu gila. Memang lah Sepanjang Morocco. ni dan sebelum pre-tournament pun antara hebat. And pada aku Morocco adalah tim yang paling cantik main untuk ni lah. Spain lawan Belgium juga dekat bracket atas. Portugal pun kat bracket atas. Yang kat bracket bawah Argentina Switzerland. Sebelum tu Argentina Egypt. Betul Kak Verde. Kalau menang pun jumpa Switzerland dan Colombia. So aku rasa jalan-jalan tu semua nama-nama besar semua dekat bracket atas lah. Jerman, okay. England, France, Spain, semua dekat atas. Diorang tak jumpa pun tu. So itulah aku punya sebab. Dan aku rasa dia yang paling sengit untuk Argentina adalah tu lah. Semi-final lah. Jumpa England. Baru betul. Tapi aku nak kata satu lagi, walaupun betul, hasil doa, tak ada. Aku tak kasi diorang doa. Tapi Portugal boleh masuk ke diorang kalau dia menang group. Kan Portugal tak menang group nombor 1. Masuk salah kenapa diorang dapat senang ni bukan salah diorang, tapi salah orang-orang lain yang tak buat sampai ni lah. So boleh lah. Aku dengan Sufi aku rasa ni bertahun ni kita orang. Bertahun cakap Argentina. Aku rasa 2-3 tahun kat. Kau dengan Aiman aku rasa betul. Orang kata Germany flop. Teruk tu. Dia sama macam aku tak rasa dia flop. Aku rasa dia punya performance sama macam lepas punya World Cup. Last World Cup kan round 32 ada ke round 16 tu lah diorang. Round 16. Kan dia kalah kat suku akhir kan. Kan round Tak ingat pun tu last World Cup apa jadi. Kalah lawan England. Lawan England nak aku Jerman. Dia keluar kat group. kat group lah. Ya kat group. Yes. So aku flop. Aku rasa diorang punya ni maintain sama. Jerman end up. Oh ya, Jerman kalah dengan Paraguay 4-1. Ya, yang penalti tak silap dari Paraguay. 1-0 kan. Tak, kalau penalti kan, yang siapa ni tak score. Siapa lah? Pasal dia kalah penalti betul. Jonathan Tah tak skor. Tapi Jerman dalam grup aku akan kata lah, nampak macam hebat agak. Sebab grup dia menang 7-1 lawan Curaçao lah, tapi lawan Curaçao. Ya. Lepas tu aku tengok ni midfielder dia, siapa yang Nemecha tu kan, nampak macam power gila waktu grup. Aku tengok dia macam lebih kurang macam Jude punya style, macam tinggi, badan tegak kan semua. Lepas tu Undav dekat striker boleh tahan kan. Yes. So aku ingat macam okey lah ni. Tiba-tiba kalah lawan Paraguay terus, pisang. Dia kalah. Dia bawa keluar tak silap aku. Denis Undav. Shout out to Man City. Produk Man City tu. Nemecha. Felix Nemecha, betul. Tapi satu juga lagi aku rasa pasal Jerman adalah sebab ni satu player lah. Player masa-masa is not in the adalah of course Kai Havertz baru menang dengan Arsenal. Tapi yang lain semua, yang nama-nama besar lain semua aku rasa tak ada good ni. Florian Wirtz memang ada lah. Musiala baru lepas injured. Musiala baru lepas injured. Nagelsmann punya ni tactical. Manager pun bising agak sebenarnya. Terlalu press. So bila diorang punya pattern macam tu ke. Tapi press. Sekarang ni the ultimate presser. Manager baru diorang. Sekarang ni itu lah. Lepas ni next World Cup aku sokong Klopp tu. Memang lah. Serius. Sama. Aku rasa next World Cup team to watch aku adalah Jerman. Jurgen Klopp. Ini adalah masa kebangkitan Jerman. Kau tengok dia punya press conference malam tak? Dia kata apa kalau Threaten to quit. family. Dia kata quit terus tu. Dia nak kata kalau sentuh family dia caw. Kalau dia kritik media apa? unfair to him, dia caw. Caw. Dia kata kalau ni caw, I'm quit. Kalau kau tak suka aku caw. Maksud yang lagi best dia kata there wouldn't be Jurgen Klopp after German. After German. Kalau main poker ni kira all in lah. Okay, last kali Adam kata flop. Okay, yang ni korang borak Aku nak tengok korang rasa macam ni. Adam kata Portugal akan flop. Korang rasa macam ni? Betul ke? Kejap. Tadi aku dengan Sufi bertahun. Naufal dengan Aiman lepas Innocent. Adam macam mana? Adam kata Portugal flop. Korang rasa flop tak Portugal? Ke Personally aku rasa flop lah. Flop agak. Dia macam Tapi aku minta maaf dekat our punya ni ambassador Ronaldo. Bukan salah kau. Salah satu tim. Satu tim teruk. Martinez. Okay, jom kita borak sekejap sikit pasal Portugal. Ingat aku punya statement sebab ni ada kaitan. Ronaldo, aku dengan Adam lah. Ronaldo patut start untuk Portugal. Korang rasa sekarang macam mana bila tengok semua tu? Dia 50-50 lah. Aku rasa Portugal shoot. Kalau bagi aku lah, kalau diorang nak start Ronaldo, diorang should play
around him, bukan play against him. Kalau kenapa perasan kalau diorang style punya player, diorang tak cari Ronaldo. Kalau Messi kat Argentina, diorang swap Messi. Berdapat bola semua cari Messi. Sebab tu diorang padu. Sebab tu diorang boleh pergi jauh. Kalau macam Portugal, diorang tak play around Ronaldo. Sama macam kau nampak Neymar bila main bila dia sub. Orang try to be untuk playing around Neymar tapi tak jadi. That's why. Tapi, okay, ni aku punya counter. Aku rasa masalah dia atau beza lah dengan Messi adalah diorang bagi Messi boleh buat sesuatu bila dapat bola. Faham? Ya. Sebab Messi still power. Ronaldo bukan tak power. Tapi Ronaldo punya strength bukan orang bagi bola, Ronaldo buat sesuatu. Tak, Ronaldo punya strength sekarang macam gol yang Finishing. Uzbekistan semua tu, finishing dan positioning. Dia macam main poacher, striker. Macam dia tunggu-tunggu, lepas tu. Aku cakap diorang should play around him. Sebab apa? Ronaldo role dengan Messi tak sama tau. Messi kan role macam jenis dribble cut in masuk lepas tu cari apa-apa kan. Ronaldo dia target tau. Dia target Goal. match. Kalau diorang nak mainkan Ronaldo as a striker. So diorang kena pandai tahu apa nak buat, tahu apa kelebihan Ronaldo. Dapat bola crossing ke. Ini dapat bola passing belakang. Macam mana Ronaldo nak menyelah tu. Dapat bola pasang main tengah. Lepas tu hilang bola macam tu. Tapi satu lagi, aku akan ni Ronaldo juga sikit. Tapi aku suka Ronaldo lah. Aku cuma cakap je. Kau rasa betul yang aku kata di mana dia tak rasa dia tu tua lagi. Dia nak buat juga benda-benda yang dia rasa dia boleh buat. Faham tak? Macam bila dapat bola, dia rasa dia boleh lagi dribble apa semua. Itu yang aku kata waktu tu, aku kata otak dia bergerak macam dulu. Macam dia tu. Tapi badan dia dah tak boleh buat benda-benda tu. Jadi, bila aku kata untuk dia patut start tu, bayangkan bukan Ronaldo tapi pemain muda. Pemain muda dia akan yang contoh Gonzalo Ramos kan. Dia mungkin tak akan fikir yang dia ni hebat gila. So dia mungkin akan ikut je, main biasa je. So tu yang maksud aku dulu. Problem dia bukan Ronaldo tau. Aku rasa utama bukan Ronaldo. Sekarang Bukan Ronaldo sekarang sebab dah- Pisang. Dari topik yang Ronaldo should not start ni tak perlu ada pun sebenarnya sebab diorang punya problem dekat team, dekat lagi-lagi sistem dia. dekat tengah. Hmm. Ronaldo nak do something kalau tengah dia barai. With that, tadi kita dah borak pasal flop team. In the end, siapa korang rasa flop team sebenar? Selain yang kita dah cakap Portugal dengan Germany betul. Siapa yang betul-betul flop? Turki dari awal lagi dah keluar. Tapi diorang bukan Turki team besar Kan sangat. compare dia punya performance daripada yang lepas dengan yang edition kali ni. Turki lepas pun barai tu. Aku ikut expectation yang masuk ke sini. Macam player-player nama besar. Uruguay. Boleh agak flop Uruguay agak sebab Sebab Uruguay last World Cup diorang quarter Tak lepas kot. Awal lagi rasa dia keluar. Group, tak silap group stage kot. tak, antara yang Betul. flop juga adalah South Korea lah. Oh. South Korea. Tapi Antara- expectation tak adalah tinggi juga kan South Korea. Oh, Orang tak, orang Tinggi expect juga aku rasa. Dalam KFA benda ni bising. Sebab tu lah orang suruh pecat tu. dalam Korea memang lah. Yang Korea. Orang, kau tengok Kelakar pun Betul lah, betul. balik-balik kan. Tapi- Manager balik Korea ada poster muka dia dengan Pinocchio orang edit. Macam Tapi aduh. sebab Korea one of the top teams dekat Asia and nama besar pun dalam Korea tu dah banyak. Sekarang dah ada Lee Kang In. Sebab Korea tak lepas group stage kan. So aku rasa macam itu agak ni lah. Team kau tak lepas group stage tu pun normal tu sebab Asian team kan. Tapi South Korea Fi. Aku bayang sebab South Korea tu sebab 6 besar kan. Okay. Tapi aku rasa in terms of flop team yang kita teka Jerman tu betul lah. Tadi kita cakap pasal flop team. Tadi ada borak juga pasal Portugal kan. Sekarang flop player. Okay, kita baca dulu siapa yang kita kata akan flop. Oi, ni bincang enggak? Okay, kita start dengan Naufal dulu. Naufal, Dengan Haaland. yang ni 5 tahun kau. Haaland akan flop. Ah, Apa? Cuba borak dengan Haaland ni jap. kan ada trend sekarang post something Erling Haaland akan komen nice. So dia reply komen. Tapi kenapa Haaland? Kalau yang Arif tengok balik video tu saya kata adalah saya tak kata Haaland tak perform. Saya kata Haaland ni bukan player yang boleh create something out of nothing. Dan saya tak rasa bila dalam Norway dia akan dapat chance untuk shine macam dia biasa shine sebab dia takkan ada banyak supply goal tu tak ada. Tapi saya masih bersalah lah dalam hal ni. Sebab dia memang create something out of nothing. Tiba-tiba dia shoot. Gila tu. Kau tak dia lawan Brazil lah. Dia rembat bola macam training tu. Dan dia tak berlari tau. Dia berjalan je. Aku rasa sebab dia tak ada pressure. Maksudnya tak ada orang kata, oh Norway kena pergi jauh, Norway kena menang. So dia relax-relax. Dia macam, oi best dia main World Cup ni. Lepas tu score, tiba-tiba score. Macam tu lah. Ada satu troll saya tengok kat TikTok. Dia kata, baik-baik negara kat bumi ni lah yang paling best adalah jadi rakyat Sweden lah. Kaya. Negara tenteram, World Cup campaign best. Apa, Norway ke? Ada. Kau asyik sebut Sweden, Naufal. Sorry. Norway. Sorry. Dah pukul 2 lah. Dah pukul 2. Sufi. Yang ni sebenarnya aku boleh agak tau. Kau kata Lamine Yamal flop.
Korang rasa macam ni? Lamine Yamal, dia, Amin. aku tak rasa dia flop. Cuma dia Hmm. tak Tak apa. Yeah, dia tak menyelah macam star ke apa tak. Dia tak sama macam Mbappe, macam Haaland, macam apa semua. Dia skor 1 je kan. Satu ke dua? Satu, match yang dia return sebab first match dia tak main lawan Cape Verde tu. Diorang seri. Yang orang kata, "Oi, Spain ni lopek seri lawan Cape Verde kan." Tu first match. Second match dia return terus score lawan Saudi, power gila lah. Lepas tu third match, fourth match semua sampai final dia biasa. Sebab aku rasa dia injured, aku rasa. Tak, dia biasa sebab apa? Sebab dia Pedro Porro. Solid saya Pedro Porro. Pedro Porro, power lah. Porro dia tu. Yeah. Tapi Yamal injured juga aku rasa sebab dia baru lepas injury kat Barca. Masuk-masuk World Cup ni dia tengah ready untuk macam Musiala basically. So aku tak rasa dia ada health yang paling form lah macam. Aku rasa aku consider dia flop sebab nak compare performance dia dekat kelab dengan negara jauh Tapi considering tak Dia injury consider lah. tapi dia menang kot. Menang. Tengok dia pegang apa last. Ya. Kau teruk gak aku rasa. Maybe tak seteruk Naufal. Naufal, yang tu memang perform nak mati dalam negara kecil. Kau punya biasa-biasa lah. Tak rasalah dia flop gila. Aku rasa dia biasa je macam tu. Aiman ni tak tahu lah. Member tak ada kat sini nak terima punishment dia. Dia kata Mbappe. Aku tak tahu kenapa dia kata Mbappe waktu tu. itu lagi teruk daripada saya. Aku rasa dia teruk. Dia menang the Golden Boot kot. Broke record apa semua. So aku tak tahu lah Mbappe. Dan Adam ni interesting. Aku rasa Adamnya betul. Mungkin tak adalah flop sebab tak main pun. Adam kau kata Ryan Cherki. Oh ya, okay. Bila dia tak main kan. Ha, Nak cakap. Sebab kan kita ingat Cherki akan main tengah. Olise, Dembele, Mbappe. Tiba-tiba Cherki tak main pun. Yang main siapa? Due ataupun Bakola kan. Gue Kan? dengan Bakola. Yes. Tak tahu. Tak boleh nak cakap apa. Sama aku tahu sama punya kau jawab lain kan sama kan. Jap, aku punya teruk. Jap, aku punya Dembele. Korang rasa macam ni? Korang bincangkan. Macam mana? Dia score hat-trick, lepas tu dia score and dia kau rasa dia akan dia cakap biasa-biasa sebab dia macam ada team solid kan, attacking kan. Dekat dalam France dia orang yang antara orang yang penting lah. So aku tak rasa dia flop lah. Aku disagree tu. Aku tak rasa dia flop. Tapi aku rasa dia dalam team tu, aku boleh namakan korang 7 orang lagi penting dari Dembele. Tapi still Dembele main tau. Dia still starting. Okay, aku namakan Mbappe confirm lah lagi penting. Betul tak? Ni untuk tournament ni. Olise, aku rasa dia lagi perform. Sebab dia assist semua tu. Aku rasa Kone lagi perform. Sebab Kone penting dekat situ. Aku rasa dah orang duk marah dia. Tapi Rabiot perform gak. Orang macam tak expect macam, Rabiot ni boleh tahan gak. Aku rasa Saliba dengan Upamecano sebelum match Spain, diorang solid. Memang tak ada siapa tu. Okay lah, 6 lah, 6. Itu tak flop lah. Tak flop. Aku tak kata dia flop. Tak flop. Dia bukannya, Cuma tak menyelah lah. tapi pada aku dia menyelah je. Sebab bila Score gol. GA dengan performance lain tu. tak betul lah, tapi kau kena bayang dalam keadaan yang Sekejap, satu-satu. Novel, cuba nak attack aku. Okay, Novel. Subir. Tak, dia tak flop tu kan. Okay, Novel. dalam keadaan semua orang dah target Mbappe, dia step up lah. So game yang dia dapat hat-trick tu, memang dia step up. Time tu memang Mbappe boleh kata kena makan lah juga. So bila Dembele step up, aku rasa dia tak flop lah. Dia memang jadi exactly how he should be lah. Dia help the Of team. course lah, nak banding dengan Olise. Ya, sebab even once dia ramai, even ada dikelilingi dengan star-star player yang solid-solid and Dembele still boleh jadi yang Dembele Tak diketepikan dan tak jadi main pun. man antara player yang jadi tunggak lah untuk dia Deschamps. So aku tak even sampai ke Morocco pun dia main dia. Aku rasa dia flop. Okay, aku predict flop. So aku dah salah dah. So aku tak rasa dia flop. Tetapi yang aku nak lawankan adalah aku rasa dia macam power sangat. Dia banyak. Dia ada 3 gol. 3 gol yang hat-trick. 1 gol lawan Morocco. 4 assist tak silap aku ada kot 2, 3. Tapi aku rasa kalau contohlah kau main, lepas tu kau rasa siapa patut keluar first. One of the names untuk attacker tu Dembele yang akan keluar first sebab kau nak masukkan Bakola ataupun Due waktu tu. Lepas tu even match yang dia score lawan Morocco tu, the whole game Mbappe buat move. Olise memang power lah dalam tournament ni. Dembele yang aku nampak macam incompatible sikit. So walaupun dia tak flop, aku tak rasa dia flop in the end. Tapi aku rasa dia menunjukkan the best version of Dembele yang macam adakah kau nak kata dia dia tak flop, tapi dia underperform by the standard of a Ballon d'Or player? Betul. Lagi-lagi dia seorang Ballon d'Or kan. Maksudnya patutnya kau at least jadi orang nombor 2 lah belakang Mbappe. Of course Mbappe tu nama besar semua.
kau nombor 2. Tapi ni Olise lagi hebat kira dari kau. Macam tu lah Tapi untuk tak aku. tu, aku rasa still deserve je Ballon d'Or pada aku. Masih lagi Ballon d'Or level. Sebab Ballon d'Or tu season dia, tu. dia jadi. Season tu deserve lah. Tapi pada aku masih lagi Dembele tu pada aku tak flop ataupun tak underperform pun. Dia perform je lah. Dia Faham, sama faham. je. Dia positif. Cuma dia tak menyelah sebab ada apa? Sebab ada Dembele dengan sebab ada Mbappe. Mbappe. Olise. Olise, yes. Last kali flop player yang betul siapa sebenar? Siapa player yang kau rasa flop in the end? Flop Sekejap. maksudnya, okay, flop patutnya kita kena ambil macam expectation tinggi tapi tak perform lah kan? Betul. Sebab betul. kalau player kecil yang kita tak kenal, tak boleh lah nak cakap dia flop, kita tak kenal pun dia. Semua kat team Jerman ni kira flop, tapi tak ada satu player spesifik kan kat Jerman tu. Dia tak ada seorang yang kita expect pun. Ni lah flop player. Bruno, Vitinha, siapa dia orang ni? Mana dia orang? Oh yes. Mana dia orang? Vitinha, aku nak Vitinha. Vitinha, korang kata, dalam video tu korang kata apa? Ballon d'Or ni, Ballon d'Or korang kata, ingat? Ya, Syak. Tak, aku saya cakap player terbaik tournament. Sure. Ada another ni lepas ni, tapi borak lu. Vitinha apa jadi? Bukan aku dengan Aiman kata Bruno player terbaik. Korang dua, Naufal dengan Sufi kata Vitinha. Apa jadi dengan Vitinha dulu? Rasa sebab apa Vitinha baik dekat klub, dekat Hmm. PSG, ada Fabian Ruiz lah. Fabian Ruiz ni ibarat macam Rodri dekat Spain tau. Dia yang control the game, dia yang control the midfield and dia yang create. So bila dia main dengan pair Vitinha pair dengan Fabian Ruiz, dia jadi kau tengok macam Rodri dekat Spain lah, game yang kat World Cup kan. Macam tu lah rasa. Vitinha perform sebab Fabian Ruiz lah, one of the factor. Tapi ada John Neves. Aku disagree tau, aku disagree. John Neves Yang kat Sufi belakang. kata. Aku kata sebab ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kan role dia sama macam Rodri dekat Aku tak klub. rasa. Dekat klub. Sebab, nak tahu kenapa aku tak rasa. Fabian Ruiz dekat PSG main banyak. Bukanlah, dia main banyak. Ya. Tapi Fabian Ruiz yang selalu berubah dengan Warren Zaire Emery. Ada time Zaire Emery yang start. So 3 midfield tu adalah John Neves, Vitinha, Zaire Emery. Lepas tu kadang-kadang Fabian Ruiz. So bukan macam kan kau kata Rodri kat Spain kan. Rodri tu dia yang utama kan. Fabian Ruiz bukan yang dia utama. Salah. Aku rasa sebab dekat aku punya statement nak cakap yang tak ada yang role yang macam style yang macam Fabian Ruiz ke Zaire Emery ke main. Yang tu nak cakap bukan. Fabian Ruiz tapi dia macam tu. Okay, faham. Faham. Dan aku rasa, aku tak tahu kau Naufal kau nak cakap macam pasal Vitinha. Aku rasa tu maksud dia sistem. Maksudnya dekat PSG, the system yang diorang main 3 midfield tu, John Neves, Vitinha dengan orang ketiga tu sama ada Zaire Emery atau Fabian Ruiz. Lepas tu Dembele yang cepres gila-gila, Hakimi yang naik ni. Benda tu tak ada kat Portugal. So beza dengan PSG. Ya, aku rasa the main thing is kenapa tak menjadi dekat semua squad Portugal ni adalah sebab manager. Aku memang salahkan dalam case Portugal ni, one thing aku akan salahkan memang aku akan salahkan manager Martinez. Dalam tu campaign ni yang salah upon salah tau. Memang segala decision dia tak ada yang macam aku boleh kira je lah berapa je yang betul-betul make sense. Tak pandai sampai ujung dia main counter attack lah siap. Dia tak nak main high press weh. Dia main counter attack semua lah. So aku rasa masalah ni, satu aku tak boleh kata lah macam ni. Aku setuju dengan kau pasal sistem tu betul. Maksudnya brilliance player-player PSG ni, João Neves, Dembele, Vitinha, semua ni dikeluarkan bukannya Nuno Mendes lah. Nuno Mendes yang ada kat Portugal. Nuno Mendes je yang betul aku rasa perform dia, lah. Yang di club dan di negara kan. Tapi yang lain ni aku rasa dia punya brilliance ni memang dikeluarkan dan diperah habis oleh Luis Enrique di PSG lah. Apa aku boleh bagi satu analogi lah apa yang berlaku antara player PSG ni adalah kalau betul lah memang diorang ni individually brilliant, kenapa tak menjadi juga dalam ni dia sama macam Real Madrid. Real Madrid dia ada alternate reality lah. Dia alternate reality kepada ni. Semua bila dalam main satu tim, Mbappe, Arda Güler, Bellingham, Vini, Federico Valverde, semua menang player of the match lah untuk most Vini, Brahim, Mak Kukurea belum bagi lah. Kukurea tak main lagi. Nanti kau dengar. Tapi semua ni perform tau. Lepas perform Brahim Diaz. Kukurea.
Aku kira boleh bola satu lagi lah. Tapi point aku Ah. adalah ni adalah ada alternate reality lah yang berlaku kat Real Madrid. Apabila semua player-player yang padu ni main dekat satu club tak perform, tapi bila pecah main dekat negara masing-masing semua perform. So sama lah dalam kes ni, semua player-player Portugal kebanyakannya Vitinha, John Neves, dan Bruno Fernandes yang kita dah sebut lah, benda ni lah kita sebut kat episod hari tu. Kita kata semua ni adalah padu-padu, semua menang Patutnya boleh lah. UCL, baru menang best player of the Premier League, tapi still tak mampu sebab sistem tu yang memang teruk. Itulah. Macam Sufi kata, 3 orang ni main AF Suzuki Sufi, kau kata? Suzuki Tak faham. Tak ingat. Tak Kau yang kata dalam video tu. Aku tak ingat. Best player. Bincang tentang Bruno Vitinha. Korang dua kata Bruno. Aku dengan Aiman kata Bruno. Korang dua kata Vitinha. Adam kata Kylian Mbappe. Of course dan ni bebas lah kau. Betul. Kau memang Lepas hidup kat luar sedap. Kita go with the Memang top goal scorer juga. Sebab semua orang kata Kylian Mbappe. Tiba-tiba ada seorang kat sini. Dia nak jadi lain. Dia kata, lebih I'm different. Polari Balogun top scorer. tapi dia gol. Dia tetap gol. Tapi Dua kan? dapat Tiga. red card. Lepas tu bayangkan presiden kau datang kata the best players like Balogun. Trump sendiri Dia kata. mungkin tak dapat top scorer lah. Tapi dia buat sejarah lah. Player yang dah dapat red card lepas Dia tarik balik. Gila. dia tarik balik. Tarik balik. Ya. Tapi yang kelakar kau kata berapa? 7-8 gol kau kata. 8. Aku ingat 8. Aku ingat. Kau nak kata Tahap Balogun Haaland dengan lagi. Messi lah. In the end. Lawan tu. Tahap Messi, Mbappe lah Balogun tu. Tak bukan Ya, pasal. Ni aku boleh kena life sentence lah. Lepas ni dengan Messi, Balogun dengan Messi. Gila. Aku rasa pasal expect game banyak kan. Macam boleh lah kot. Oh mereka yang tuan rumah. Tapi susah dah. In the end lawan lawan Belgium kalah teruk tu. US. Young player dengan breakthrough player. Aku sebut Yamal yang player. In the end Kubarsi. Orang tak expect sangat Kubarsi. Tapi solid gila lah power. Tapi aku sebut Yamal sangat lah. Novel. Kau sebut Endrick. Kau nak cakap apa tentang Endrick ni? Dia main banyak satu. Kedua yang dia main tu. Aduh. Padahal kau predict betul lah. Last minute Ancelotti masukkan dia. Oh, Bal. Because the game. Ya Because tu. you want no one tu kan? Tapi time tu dia baru masuk. Tapi Fresh, itulah fresh. point kau. Point kau dia akan masuk untuk bantu. Bukan dia kau kata tu. Ya, betul lah. Tapi my man. Tapi kenapa Endrick pada aku sebab dia top scorer lah dalam the whole squad tu. Dia skor paling tinggi. Tapi tak menjadilah. Adam, Aku rasa boleh cakap. Kau ni dari awal ni Adam kau dah lama. Waktu video tu keluar Keluar kau dah awal. salah dah. Kau Dia kata keluar, Kenan aku dah Yildiz. salah. Waktu tu dah salah. Member betul main satu. Bila main dah terkeluar dah pun. So Apa? Kenan Yildiz. Tak boleh buat apa. Okay. Sufi of course Portugal kat kau kata John Neves. Pun John Neves boleh kan. Dia tak adalah seteruk Vitinha dengan Bruno. Tapi dia tak power sangat kat ah. Tak perform tu. Aiman apa? Aiman sama dengan aku Aiman. Yamal kat. Oh yang mana? Okay, breakthrough lebih kurang Boleh. laju-laju. Aiman kata Balogun. Tadi kita dah bincang dah Balogun. Naufal aku rasa ni sebab game pertama je. Kau jemput siapa nama dia ni? Korea ni. So siapa Korea entah tu. tu. Hwang In-beom betul lah. Emiom. Hwang In-beom. Sebab tu aku rasa Korea flop tu. Faham. So Naufal aku tak rasa breakthrough. Aiman Balogun boleh tahan lah sikit-sikit. Adam kau Igor Thiago. Member yang umur setahun tua dari kita. Dia tak main langsung Dah kan? tua. Dia tak main langsung kan? Tak main Tak, langsung dia aku rasa. drop. Dia main untuk first team. Tu sebab lopek sangat. Dia drop Cunha masuk. Cunha terus main. Punya hari Yeah. perform. Sebab dia lopek sangat dia kena drop saya. Aku yang teruk Aku cakap Vuskovic kat Croatia main langsung. Member tu duduk bench satu tournament. Vardiol dengan siapa entah yang main. Aku pisang kat. Tapi Sufi tahu punya Apa ni? Mexico striker. Jangan sebut dah perkataan tu. Siapa nama dia? Aku tak rasa dia breakthrough sebab nama dia tak ada naik up sangat pun. Messi jauh. Tak, tapi waktu time lawan England tu kan diorang kalah kan. Orang kata macam aduh apa hal diorang keluarkan Quinones tu. Maksudnya dia ada baik kat sebenarnya Quinones tu. Satu lagi aku baru tahu dia sebenarnya power kat league salah satu Arab Qatar ke something dan dia top scorer kat league tu. Kira aku terlepas daripada hukuman lah. Kau boleh Kau macam
tak nampak evidence yang kukuh beyond Siapa reason. breakthrough player sebenarnya? Okay, Betul, breakthrough betul player yang sebenarnya. sebenar siapa? Aku rasa okay, yang ni breakthrough Ayub juga Body. tapi dah tua. Vozinya macam tiba-tiba kan power. Ayub Body aku. Ayub Boadi lah dekat Wadi. Morocco. Air body tu. Gila. Hmm. Aku Dia rasa akhirnya masuk mana? Belum Lille, lagi. Lille. Sekarang kat Dia main Lille. Tapi yang nak City beli dia sekarang apa? dia City. nak- Kalau Rodri City. masuk kita orang nak beli kan. Kalau Rodri masuk kita orang korang nak beli kan. Boadi ganti. Tak, dia kata long term ni. So means bila Rodri dah retire, dia takkan masuk Real Madrid lah. Okay, tak apa. Aku suka ni. Aku suka Tak apa. statement ni. Waktu video keluar ni, kita tak tahu apa jadi waktu video keluar. True player lah. Sebab kan lepas dia menang Ballon d'Or kan, nama dia senyap kan. Sebab dia ACL lah bagai injured. Siapa? Lepas tu bila Rodri. Aku rasa dia jadi better. I mean Dia bukan comeback lah. Dia Comeback lah. Dia buat kata Tapi yang- Guardiola, Rodri dia Hmm. the best player. Dia lepas Oh. injured dia akan jadi the best. Ya, betul tu prediction Pep Guardiola. Dia kata Yeah. chill boleh kat World Cup. Oh gila. So, breakthrough player siapa? Ayub Boadi aku kan. Selain tu je, negara-negara Boadi. lain tak ada sangat. Negara yang menang, breakthrough. Argentina tak ada breakthrough. Spain tak ada sebab semua kita dah kenal. Barsi dah France dah tak establish ada. lah. England tak ada tu. Semua itulah Ayub Boadi lah. Kone lah kot. Ayah Kone. body ya. Ni Mungkin lah. Alex Bowena mungkin. Baena. Dia tak Oh, ada you power bro. sangat pun belah kiri tu. Tak ke? Aku duk tunggu-tunggu bila Tapi dia Nico menang nak juga, masuk, Nico nak masuk. Yelah dia menang lah in the end. Tapi dia salah satu weak link lah boleh kata kat situ. Dia bukan macam menyelah gila macam tu. Tapi sebabkan tapi sebelum ni aku tak kenal tu. Baina tu siapa tu? Tapi main Atleti. Tak Sebelum ingat ni ke main ni yang Villarreal. dia tumbuk dengan Valverde 2 season lepas tu. Oh dia ke? Dia pergi cakap, Baena pergi cakap Ya, apa isteri agak Valverde lah bla bla bla. nama dia. Lepas tu Valverde tumbuk dia. Ya. Agak lah. Patut lah Oh, aku ya. saya ingat nama Ah. Alex Bowena ni. Ya. Tu aku memang tak suka dia dari dulu. Lepas tu dia masuk Atleti lagi. Oh. Lepas Villarreal. Tak payah breakthrough. Tak payah breakthrough. Try breakthrough. Tak, Dia dia cakap Villarreal ke? dia bukan cakap isteri dia cakap anak dia kan. Dia cakap anak something lah. Aku tak ingat lah. Tapi tu 2 tahun lepas, Ya. 3 tahun lepas lah. Aku ingat dulu. Gila. Kalau menang, kita semua salah lah. Kita semua kecuali Adam seorang lah. Kita semua kata Portugal awal kalah. And then Adam kata France. France pun kalah juga. In the end, siapa yang kita tak nak? Argentina dengan Spain. Mostly lah. Kita tak ada nak Argentina dengan Spain menang kan. Salah teruk tu. Spain tu kira last option lah. Asalkan bukan Argentina. Kau tak di World Cup kali ni kan, aku bertukar-tukar. Tukar lagi kau nak sokong mana. Siapa yang Egypt. Tolong lah Egypt menang. At least. Aku pula setiap team yang aku support semua kalah. Aku at Sama some kan? point aku dah memang tukar lepas Portugal lah. Hmm. Dah memang England all the way lah. Kalah juga. Itu pun lah. pisang. Lah kau semi. Kita kena allocate sikit masa lah untuk cakap pasal performance Spain throughout World Cup ni. Apa kau rasa pasal Spain? Bola 1 gol je. What the hell. Gila babi tak. Defend tu gila babi tu. Ya, dia bar Arsenal version negara tu. Tapi Tapi, aku akan Dia cakap. main cantik. Dia main Aku solid rasa solid. Ni bukanlah terbalik. Dia main cantik. Best. Faham tak? Setiap game Solid. Spain yang aku tengok, aku rasa bosan sebab dia orang pegang bola dah pas-pas. Tak ada, kan macam contoh Argentina lawan tu. Banyak gaduh-gaduh of course. Lawan mana-mana lah Egypt ke Cape Verde. Dan banyak last minute apa semua. Spain, aku rasa bosan sebab aku tengok lawan Portugal sama lawan final hari tu. Bosan nak mati lah untuk aku. Macam kita duduk tengok apa benda ni kan. Tapi Spain tu dia menjadi. Aku rasa betul yang ni aku sendiri lah cakap waktu tu. Dia main macam kelab. Maksudnya diorang player-player mungkin ada yang nama besar yang mungkin akan of course Rodri nama besar, Yamal nama besar. Tapi dia tak perlukan orang untuk tarik macam England Jude Bellingham tarik. Macam Dia- untuk France dia tak- Mbappe tarik. Dia tak gunakan Yamin Yamal tu as star player. Dia orang macam as a Dia whole. the system itself. Baena yang aku kata pisang sikit tu pun dia play dia punya role. Sebab apa? Dia tahu dia tak power sangat. So dia kerja keras. Oyarzabal, dia bukan striker yang tinggi, yang power dribble ke apa. Tak, dia cuma main that role of striker yang at the right moment, right time, and dia bagi ke Yamal. Yamal je yang mungkin cuba buat sesuatu, dia pun tak perform sangat. But of course midfield lah. Midfield Rodri the best. Sebelah Rodri, mula-mula Pedri kena drop. Fabian Ruiz masuk. Dia punya balance tu jadi dengan Dani Olmo kat depan. Lepas tu Ferran Torres. So the whole Ferran squad, left back, right back. Oi, Korea, Korea. Pedro Porro. Power gila. Dua team ni, dua player ni barai kat kelab weh. Barai babi. Kat Barai club. Kat club dia lah. Seorang kat Spurs. Orang tak tahu macam boleh padu sangat tu. Seorang kat Spurs, seorang kat Chelsea. Mak Lepas tu- Korea antara player aku rasa yang paling penting sebenarnya dalam ni. Orang sebut of course Rodri, orang sebut Yamal, orang sebut Kubarsi, even Fabian Ruiz. Cakap pasal antara player yang Keeper paling penting. keeper kalau keeper Spain ni pada aku tak dapat Ya, ada tu. save pun tu. Messi diam tu dalam game final. Dia buat Messi diam.
Ya, sebab Messi Kukurea. Tapi Kukurea sebenarnya antara player yang top lah. Even Aku setuju centre dengan dia. back tu, dua player yang apa dipanggil unconventional. Seorang bukanlah unconventional sangat, tapi seorang muda gila. 18 ke 19 yang Kubarsi. Seorang lagi tua gila, zaman dah pergi ke Al Nassr dah. Dah return dah balik Hmm. ke Athletic Ya. Bilbao kan sekarang. Tapi partnership tu Hmm. menjadi. Seorang tua, seorang Menjadi. muda apa semua. Dan keeper, kita duk cakap David Raya lah dekat Arsenal. Kita duk cakap Joan Garcia kat Barca. Yang main Unai Simon. Sebab dia punya coach siapa? De La Fuente tu main Unai Simon De La daripada Fuente. academy. Tu adalah favourite dia. Tu Hmm. orang dia. Dia main sampai ke main team lah sekarang. Memang jadi lah sistem mengikut Masterclass. De La Fuente punya tu. Sebab tu aku kata macam kelab. Dia bukan player yang hebat. Tapi dia the whole squad, the whole system digunakan. Macam Ferran Torres off the bench, Pedri off the bench, apa semua. Tapi Penat pada lah. aku Spain tu menang memang betul-betul as a showcase of macam mana kita nak kata bola sepak tu elite bola sepak macam mana nak tunjuk macam memang perfect almost perfect team ni. Dia Oh, orang tak ada nama-nama lupa nak besar mention. menang. Aiman tak ada. Tapi dia akan borak. Mikel Merino. Kalau tak siapa skor lawan Portugal, tak siapa skor lawan Belgium last minute. Mikel Dua Merino kali tu. masuk second half Oh dua my kali, God. last minute goal. Sebelum Pedro Porro start, kau tahu tak first game, second game siapa yang start right back? Marcos Llorente start right back. Rambut kuning dia ikat tu kan. Lepas tu third game ke berapa baru Porro masuk, dia jadi first team starter. So dia memang guna the whole squad lah, aku rasa dari awal. Perfect Lepas tengok final tu aku tengok balik final 2010 Spain lawan Netherlands. Netherlands tu. Aku tengok balik betul aku macam sebenarnya beza tau. Squad ni dengan squad dulu dia lebih kurang in a sense tapi dia tak ada nama-nama besar tu. Dulu memang nama besar lah Sergio Ramos main right back. main ni lagi. Even dia punya striker pun tak ada striker kan tu. Yang tu striker Ya. dia ada Itu Fabregas main Kan? Fabregas main David Villa ya. David Villa lah yang utama. Kanan dia ada siapa Dia ada Kanan David Iniesta. Silva, Iniesta, dia ada Xavi, Busquets, Xabi Alonso kat CDM. Yes. Dia banyak gila midfielder waktu tu. Main pergi midfielder. And cara menang pun sama lah. Diorang menang 1-0 BGR. The fact that diorang boleh recreate benda tu lah tunjukkan betapa Spain tu memang betul-betul gila lah. Ada juga kita borak sikit pasal agree or disagree tu. Sekarang macam mana Sufi? Mbappe lagi tinggi tak dari Neymar? Dia punya legacy bola. Kita pernah borak benda ni. Waktu kita cakap tu kan kita kata kalau dia menang kan. Dia tak menang tapi top scorer of all time. 20 lebih gol. 22. Kau rasa macam mana Sufi? Itu debatable lah. Dan ada certain orang akan cakap Neymar is better sebab Neymar our generation kan dia macam kita pandang dia. Dia macam Messi dengan Ronaldo lah. Messi dia macam ada kelebihan masing-masing lah. Orang pandang dia ada dia punya kelebihan dia. Korang macam mana? Naufal, Adam, korang rasa macam mana lepas yang kita bincang pasal Mbappe Neymar tu? Aku memang agree yang Mbappe tu. Aku memang agree. So Pasal lepas ni lagi kuat lah senang cerita. Sebab Faham? the latest yang aku dengar orang kata even Mbappe dah boleh go beyond R9 dah. R9 lah mungkin, betul. R9 pun dia boleh supersede. Apatah lagi lah Neymar pada aku. Speaking of Brazil tu, kita cakap pasal Vini. Vini kena perform untuk nampak superstar tu. Aku rasa ni first tournament untuk Brazil, dia perform lah kali ni. Walaupun terkeluar awal kan lawan Norway. The whole tournament dia je yang paling hebat dekat Brazil lah boleh kata kan. Ada lagi nak mention tentang World Cup. Aku nak cakap Jude lah, power gila. Gila-gila. Harry Kane awal-awal macam power. Lepas tu tiba-tiba Jude power nak mati lah. Midfielder terbanyak gol. Kelab semua tak perform. Ya. Semua tak boleh kawan. Dia yang player paling banyak skor kat World Cup lah untuk player England. Sepanjang of all time kan. Tengok. Betul. Dan dia midfielder. Tak ada midfielder sangat sebenarnya. Dia main role macam striker ke. Kita tak sebut Messi. Tapi Messi tu okay, aku akan sebut je lah. Aku sendiri memang dari dulu rasa Messi tu best player. Walaupun aku lagi suka Ronaldo. So kat sini dia tunjuk lah. Letak tepi dulu yang Argentina punya benda tu. Sebagai player, Messi power nak mati lah dekat World Cup ni. Dia carry. Untuk aku, ada orang sebut dekat TikTok ataupun dekat IG kan semua. Ni adalah Messi dengan 10 batang kayu main. Messi seorang buat semua benda. Diorang semua mungkin lah kayu yang boleh tahan, kayu jati seorang, kayu ni seorang. Kayu So yang ada yang memukul. power lah. Tapi Messi tu dia seorang ke. Bayangkan gol setiap match tu, assist setiap match dia yang buat. Power gila untuk aku lah. Aku tak tahu lah korang macam mana, tapi Messi sebab tu aku tak sentuh sangat tu Messi. Tak kisah apa-apa. Pundit tu pun cakap kita macam ni tau. The stats show that Ronaldo's better. Sekejap Azal tak bunyi. Okay. Tak lah. Okay, Google. Ronaldo's better. Lepas tu
Wait, awet kau Messi fan. Awet kau Messi fan. Aduh. Dia fan Okay, Messi. the stat shows, okay? Okay. Tak, semua shows that Ronaldo's better. Tu lah, aku tak kisah kau nak cakap apa, nak debate dengan aku tak ada. Bagi Okay. aku Ronaldo, Mata kau macam mana? mata aku tak faham. Mata kau shows who's better. Ronaldo lah. Okay. Always. Okay, tak apa. Aku cakap apa nak debate dengan aku tak ada. Aku kata Ronaldo better.